Entah kenapa aku seperti dipukau untuk mengikuti guli itu. Guli itu berhenti tepat di kaki satu susuk tubuh yang sedang terbaring kaku di tengah ruang tamu. Jantungku hampir jatuh luruh apabila melihat susuk itu berbalut kemas dengan kain kafan putih yang kotor dengan tanah. Pocong itu terbaring menghadap kiblat. Wajahnya hitam legam mereput dan matanya bulat terbiak memandang tepat ke arahku. Ibu, ayah! Aku menjerit sekuat hati sambil berlari ke bilik mereka. Aku mengetuk pintu bilik ibu dan ayah bagaikan orang gila. Ibu buka pintu, ada benda dalam rumah. Perlahan-lahan mayat berbalut itu mula tegak berdiri di belakangku. Bunyi ikatan kain kafan bergesel pada lantai sangat jelas di telingaku. Pintu bilik dibuka oleh ayah. Aku terus meluru masuk dan menyorok di penjuru bilik. Peliknya ibu dan ayahku hanya berdiri tegak di sebalik bilik tanpa berkata apa-apa. Mereka tidak terkejut, tidak juga bertanya mengapa aku ketakutan. Kerana terlalu takut, aku akhirnya tertidur di atas lantai bilik mereka dalam keadaan menggigil. Keesokan paginya, aku terjaga jam 10 pagi. Apa yang mengejutkan, aku tidak berada dalam bilik ibu dan ayah. Aku berada di ruang tamu berbaring kaku, menghadap kiblat dengan tangan bersilang di atas dada persis sebuah jenazah yang sedia untuk disolatkan. Aku segera berlari ke bilik utama tetapi kosong. Kereta ayah juga tiada di luar. Sejam kemudian barulah kereta ayah benar masuk ke pekarangan rumah. Haziq baru bangun ke? Maaf ya ayah lambat, sesat jalan dari Johor tadi, kata ayah sambil membawa masuk beg pakaian. Lidahku kelu, aku tidak berani menceritakan apa yang berlaku malam tadi. Jika ibu dan ayah baru sahaja sampai sekarang, maka siapakah ibu dan ayah yang masuk ke rumah jam 2:30 pagi tadi? Siapakah yang memerhati aku tidur di dalam bilik semalam? Jangan biarkan pintu rumah terbuka tanpa pengawasan, terutamanya di waktu maghrib. Kita mungkin rasa kita bersendirian, tetapi tetamu yang tidak dijemput sentiasa mencari ruang untuk menumpang. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.